Baiklah, selamat pagi semua. Dalam beberapa minit ni, kita akan fokus pada satu perkara yang boleh dikatakan sebagai pemacu tunggal terbesar kejayaan kita. Ia adalah sikap pasukan kita. Dan ini bukan sekadar soal semangat tau, ini berkait rapat dengan untung rugi syarikat. Mari kita mulakan dengan petikan daripada J.S. Marriott ni. Ianya sangat tepat. Kenapa? Sebab pelanggan tak bezakan pun antara pekerja dengan syarikat. Bagi mereka, sikap pekerja kita tu, itulah sikap syarikat kita. Setiap interaksi tak kira baik atau buruk, itulah yang membentuk persepsi jenama kita di mata mereka. Jadi, macam mana kita nak uruskan sesuatu yang nampak macam subjektif macam sikap ni? Sebenarnya, kita boleh bedah siasat sikap ni kepada 3 komponen teras. Bila kita faham ketiga-tiga ni, barulah kita boleh kenal pasti punca sebenar masalah prestasi dan motivasi dengan lebih tepat. Okey, yang pertama ialah komponen kognitif. Senang cerita, ini adalah bahagian pemikiran. Apa yang ada dalam kepala pekerja kita? Apa yang mereka percaya tentang kerja mereka, tentang polisi syarikat, tentang sumbangan mereka. Kepercayaan inilah yang jadi tapak asas kepada segalanya. Seterusnya, kita ada komponen afektif. Yang ini pula bahagian perasaan, emosi, rasa bangga, rasa kecewa atau rasa teruja. Perasaan-perasaan inilah yang sebenarnya jadi minyak yang menggerakkan enjin motivasi dan tenaga seseorang tu di tempat kerja. Dan akhir sekali, komponen tingkah laku. Yang ini yang paling jelas kita nampak. Ini adalah tindakan mereka. Apa yang mereka fikir dan apa yang mereka rasa, akhirnya akan keluar dalam bentuk tindakan. Sama ada mereka proaktif, bekerjasama ataupun sebaliknya. Ia adalah hasil akhir daripada gabungan 2 komponen tadi. Okey, kita dah faham 3 komponen sikap. Sekarang, mari kita lihat bahagian yang paling penting untuk kita. Macam mana semua ini memberi kesan langsung kepada metrik perniagaan kita, terutamanya produktiviti dan pengekalan staf. Dekat sini ada satu paradoks yang sangat menarik. Kajian banyak tunjukkan, kalau kita tengok seorang individu, pekerja yang gembira, tak semestinya yang paling produktif. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, bila kita lihat secara menyeluruh, organisasi yang mempunyai tahap kepuasan pekerja yang tinggi secara kolektif, secara konsisten adalah lebih produktif. Jadi, budaya positif secara keseluruhan tu yang sebenarnya memacu prestasi. Bila kita cakap tentang kos akibat ketidakpuasan hati, ia datang dalam 2 bentuk utama. 1, ketidakhadiran atau absenteeism. Ya, memang ada kaitan, tapi hubungannya agak lemah. Masalah sebenar yang lebih kritikal dan jauh lebih mahal ialah yang kedua, pusing ganti staf. Carta ini menunjukkan dengan sangat jelas apa yang saya maksudkan. Tengok ya, bila kepuasan kerja jatuh, kadar pusing ganti staf melambung naik. Hubungan negatif ni sangat kuat. Setiap staf yang kita hilang tu mewakili kos yang besar. Kos pengambilan, latihan dan kehilangan produktiviti. Ini bukan angka yang kita boleh pandang ringan. Jadi, daripada semua data dan konsep ni, apakah rumusan paling penting untuk kita bawa sebagai pasukan kepimpinan? Secara ringkas, ada 4 perkara utama. Pertama, sikap pekerja secara langsung membentuk persepsi pelanggan. Kedua, produktiviti organisasi dipacu oleh kepuasan kolektif, bukan individu. Ketiga, dan ini yang paling penting dari segi kos, pusing ganti staf adalah akibat yang paling mahal daripada kepuasan kerja yang rendah. Ini membawa kita ke poin terakhir. Memantau sikap pekerja ni bukan sekadar kerja HR. Ia sama pentingnya macam kita memantau tanda-tanda vital kesihatan syarikat kita. Ini membawa kita kepada satu soalan refleksi yang penting. Memandangkan kita semua tahu betapa kritikalnya sikap ini untuk kejayaan kita, soalan saya ialah bagaimanakah cara kita sekarang mengukur dan mengurus faktor paling penting ini secara aktif? Adakah ia sudah menjadi sebahagian daripada KPI teras kita?